Mak dia buat muka kesian ni. Saya dah pegang rambut kereta. Poli lama lagi ni. Sebab ada baik ni mak. Dia jaga jalan. Malaya, Bigfoot, Malaya, bersama kita bangkit suara. Tengoklah sendiri gelagat parti yang langsung tak sedar diri ini. Kat jalan raya yang tengah pembinaan dengan jalan basah dan licin, boleh pula bawa kereta membahayakan nyawa pengguna jalan raya lain. Sekejap laju, sekejap perlahankan kenderaan, sampai terbabas langgar pemagi jalan. Bila dah buat hal dan hampir ragu nyawa orang, tahu pula nak buat muka kesian. Ini bukannya isu kecil. Mereka ni makin hari makin berani langgar undang-undang negara kita. Datang secara haram, bawa kenderaan tanpa lesen. Pusing jalan raya sesuka hati seolah-olah negara ini mak bapa dia yang punya. Sampai bila kita nak berlembut dengan golongan yang tak reti nak hormat undang-undang tempatan ni? Bila ditangkap, masing-masing sibuk nak tunjuk kad UNHCR seolah-olah itu kad kebal untuk terlepas daripada undang-undang. Ingat katu bagi lesen untuk baikkan nyawa rakyat tempatan ke? Sikap biadab dan tak sedar diri macam ni yang buat orang ramai makin bertambah benci dan hilang sabar kepada pihak berkuasa dan penguat kuasa. Sampai bila nak biarkan perkara macam ni berulang? Tindakan melengah-lengahkan penguat kuasaan hanya memberi ruang untuk mereka ini makin naik kepala. Kita tak nak tunggu ada nyawa rakyat yang melayang baru nak bertindak lambat. Penguatkuasaan mesti diperketatkan dengan lebih tegas dan tanpa sebarang kompromi. Mana-mana parti yang langgar undang-undang mesti ditangkap, dikenakan tindakan keras dan dihantar balik. Jangan biarkan keselamatan rakyat kita terancam disebabkan sikap samelewa dan belembut yang tak bertempat. Kat tadi kat terer tu. Mak dia buat muka kesian ni. Saya dah pegang rambut kereta. Poli lama lagi ni. Sebab ada baik ni mak. Dia jaga jalan. Sebab ada diorang jaga jalan. Brother-brother LPT. Jalan ni tengah construction. Lepas Anak Temelur, hala balik KL. Hala balik, jalan hala balik. Pagi tadi hujan lebat. So jalan basah lagi. Ni sekarang pun jalan tengah basah lagi. Saya beristirahat dekat Anak Temelur. So lepas dah mandi apa semua, saya mulakan perjalanan lah. Ngam-ngam guys, ngam-ngam dekat jalan ngam-ngam rosak kat situ. Dah baru start ada signboard apa semua. Kereta ni daripada awal dia kejap laju, kejap pelan. Dia ingat dia mabuk ke apa. Saya ambil impake, saya impake kiri. Rupanya dia yang nak impake saya, dia nak langgar saya ni. Dia dah terbabas lah. Dia dah langgar divider tepi ni. Lepas dia dah langgar divider tu, dia dah kalang kabut. Saya punya biras kejar dia stop depan ni lah. Dia stop ni. Kalau bagi dia bawa kereta lagi, tu dia libatkan nyawa-nyawa orang lain pula. Ronya. Dia ada kad kebal dia, nyanyi, you nyanyi kuat-kuat Oh merah putih. dia tengah nyanyi. Ni bagus ni. Weh, you tunjuk email card. Tunjuk. You driver, you tunjuk email card. Kejap, dia nyanyi balik. Kau tunjukkan punya kad. Ni bukan, ni muka kau tunjukkan kau lah. Kau jangan jauh sangat kau belakang sini. Sekejap, saya setting kau sekejap guys. Sini. Sini sikit. You sini sikit. You depan nyanyi. You bagus punya. Okey, baik. Bagus. Main, kunci. Mantap. Segala noda desa kuasa buka mata Malaysia perlu dijaga kekal teguh.